Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ridha. Saya daripada bahagian pembangunan aplikasi Pusat Teknologi Maklumat Industri Bahasa Malaysia. So hari ini saya nak cakap mengenai penggunaan AI dalam pembangunan sistem. So untuk menggunakan AI dalam pembangunan sistem, ada beberapa cara yang saya gunakan untuk bangunan. Biasanya saya akan menggunakan perencanaan requirement menggunakan ChatGPT. Di ChatGPT saya akan memberi keperluan sebanyak mana yang mungkin dan minta untuk ChatGPT cadangkan struktur yang sesuai, struktur database yang sesuai, struktur sistem yang sesuai, screen yang sesuai dan juga teknologi yang sesuai untuk digunakan dalam pembangunan sistem yang selama ini mungkin kita tak nampak sebabkan kita tak tahu apa yang kita tahu, tapi dengan adanya ChatGPT dia boleh membantu untuk mencadangkan arkitektur baru yang mungkin kita belum pernah terdedah ataupun struktur baru. Sebenarnya saya akan mulakan dengan cadangkan screen, kita akan cadangkan structure database dan cadangkan kalau guna API dan cadangkan semua endpoint lah basically. Lepas tu daripada requirement daripada ChatGPT saya akan bawa ke VS Code. VS Code saya gabungkan extension continue ataupun GitHub Copilot. So daripada ChatGPT tadi, daripada requirement semua tadi, saya terus ChatGPT sediakan prompt untuk VS Code create aplikasi tersebut. Di VS Code sebenarnya saya akan bahagikan kepada dua lah, front-end dan buat back-end. So selalunya saya akan buat front-end dulu, masukkan prompt daripada ChatGPT ke dalam VS Code, and then VS Code akan bantu bersama dengan extension lah, either continue dev ataupun client ataupun root code ataupun yang ada lagi satu. So dia akan bantu directly untuk generate code berdasarkan requirement kita tadi lah. Bila dah siap apa front-end, saya akan terus ke back-end dah lah dan gunakan prompt yang sama je. Seeloknya sebelum mulakan prompt dekat VS Code, buat dulu satu folder yang meringkaskan requirement projek tersebut untuk memberi konteks kepada client, untuk memberi konteks kepada AI supaya dia dapat konteks, dan konteks tu dia kekal. Setiap kali kita mula sesi baru, dia akan konteks sistem punya requirement akan kekal. Maksudnya setiap dia mula sesi baru, dia akan dapat konteks yang sama. Screen tu tak berubah, requirement tu tak berubah. Pembangunan menggunakan AI ini boleh menjadi sangat cepat lah. Saya pernah buat mobile app yang kita just ambil daripada website, kita save di website, letak dekat dalam dekat dalam VS Code, guna client dan bagi command je untuk buat aplikasi berdasarkan website tersebut dalam masa lebih kurang setengah jam setiap satu aplikasi. Dia cukup lah untuk kalau kita nak jump start satu aplikasi, saya rasa cukup bagi satu tapak yang kita boleh jump start dan bina fungsi-fungsi baru. Itu.